Hai, Assalamualaikum kepada yang baru hadir. Jemput masuk. Okey. Hari ni kita nak review item baru Item yang baru masuk hari ni. Okey, kalau akak perasan kat depan ni kita semua item baru. So kita review satu persatu item baru. Okey. Akak jemput masuk kak. Belanja share dulu. Mana yang dah baru masuk, belanja share dulu, tap screen dulu. Lagi satu item baru dan harga baru. Agak-agak harga naik ke turun ni? Kita nak bagi harga turun, boleh? Kita nak bagi harga turun sikit. Harga berapa turun? Lah. Kita berapa naik juga? Ya, harga turun akak dia. Akak Zura kita, harga turun. Betul kak? Betul. Pandai akak teka Okey, harga hari ni kita turun sikit lagi. Sempena nak cuti sekolah dengan cuti raya Cuti raya haji. 472 siap upah. 472 siap upah. Akak dia. Alright. Kak, belanja share dulu. Kita review untuk akak item-item yang ada kat depan ni, semua item baru. Item yang kat depan ni semua item baru kak. Oh, comel kak. Ajak sikit belakang, dia nampak belakang. Semua item baru tu. Semua item baru 472 siap upah. Okey, akak dia. Kita tunjuk item ada tak rantai leher sunflower 5 gram. Panjang 82. Panjang tu 82 kak. Tak ada. Rantai sunflower paling panjang pun kita ada 60 kalau ada. Nak tanya loket loh pahat yang paling ringan berapa? Tak sampai segram. 0.5 gram something lah kak. Kak, hari ni kita nak promote yang ni dulu kak. Item baru yang ada dekat depan ni. Saya tak boleh nak review untuk item yang lain. Sebab saya seorang je live hari ni. Tak ada admin. Jadi kita review item yang baru kat depan ni. Boleh? Akak stay dulu nak tengok item baru yang kita masuk dalam ni kak. Yang ni item yang orang duk cari Yang duk cari selalu Betul Item apa ni abang panggil ni? Colek-colek Boleh. Boleh kak, boleh. Item colek. 3.12. 3.12. Sekejap 3.12. 18 saiz dia. Pattern colek-colek. Tak ada putih, boleh putih. Boleh bagi kuning putih semua ni. Bagi silang-silang ada putih, boleh. Tak ada masalah. Yang ini harga dia murah-murah saja. Ada satu je kak masuk yang ni. Saiz 21, saiz 18 boleh adjust saiz. Nak besar berapa, nak kecil berapa boleh belaka. Boleh buat saiz 20 kak, tak ada masalah kak. Kak nak ke yang ni? Kak dah hidayah kita, boleh nak buat saiz 20 kak. Ini harga belum buat saiz 472 kak. 1472. Harga dia kalau kak nak yang ni saiz 20, saya boleh bagi insyaAllah bawah 1,500 kak. Bawah 1,500 untuk saiz akak ni. Berkenan akak boleh type LOCK 1472 kak. Nak design lain saiz 20 ada. Kejap saya angkat untuk akak. Ni ada kak. Saiz 21 kak. Saiz 21 kak. Ni pattern ni pattern apa begini? Nabila. Jenis kerawang ada ke tak? Sekejap kak Ni macam ni ada saiz 20 boleh adjust saiz. Ini boleh adjust saiz. Ni saiz 20 dah kak. Kat dayah ni atas dia saiz 20 dah kak. Ni bawah ni ada. Ni baru-baru saja ni kak. Saya tunjuk kat akak. Oh comel kak. Semua comel-comel belakang ni Nabila ni Allah. Comel kak. Kak nak yang mana satu kak dayah? Kak dayah nak yang mana satu? Kak Aisyah pun ni kerawang kak. Ni kerawang kak. Ni kerawang. Cantik kak. Saiz 18 bajet 700 ada ke tak? Saiz 9 ada ke tak? Saiz cincin Paling mur yang mana bang? Paling mur akak bajet berapa kak? Sebab sini semua item yang 2 gram ke atas ni. Item 2 gram ke atas. Maksudnya dalam 1,000 dan ke atas lah. 2 gram dah dengan 472 hari ni. 940. Paling mur dah ni. Akan nak saya 20 tadi kan? Big tak ada.
Saiz 20 Kak, yang ni lah Kak ambil yang ni Kak comel. Kak ni boleh adjust saiz Kak. 2.36 Kak. Siap saya adjust saiz. Free saja saiz 20. 2.36 47 2 Kak. 1113 Kak. 1113 Kak Aisyah kita. Kak Hidayah. Paling murah Kak yang ni. 2.36 Kak. Comel Kak yang ni. Kak jari comel Kak. Nabila Fashion version 4 ni orang panggil. V4 ni. 1113 Kak. 1113 ya. Kak, kalau berkenan dengan item ni terus type LOCK 1113 Kak. 1113 Kak. Comel Kak yang ni. Ni 2.36 nampak lebar Kak dia. Lebar ni. Lebar comel-comel ni Kak. Comel-comel. Boleh Kak, Kak kita, Dayah kita. Boleh ke Kak Dayah kita yang ni? Boleh ke? Ke Kak nak yang lain sikit? Tapi ni berat-berat dah Kak. Ni paling ringan. Ni betul, ni paling ringan. Ini yang paling ringan Kak. Ni 215. Ini 210. Ada juga Kak macam ni. 210. Boleh juga yang ni. Boleh Kak Dayah yang ni Kak. Cincin Okey, saya tunjuk item yang jarang, yang baru masuk. Bukan jarang baru masuk. Saya tunjuk lagi di view untuk akak-akak. Stay dulu Mana-mana akak yang dah tengok kat kita punya live ni, stay dulu. Mana tahu item yang akak nak cari sebelum ni tak ada, tapi dah ada sekarang ni. Gitu. Okey, ni item tasbih ke apa panggil ni? Boba tasbih. Saiz 5, saiz 9 atau saiz 12? 12.5 ada. Ada saiz bajet berapa Kak Fatih kita? Hati-hati ada. Hati-hati ada Kak. 0 point lebih something Kak. Tapi tak apa, kita nak review item baru dulu ni Kak. Kita nak review item baru. Akak tengok dulu yang ni. Ni item Boba 4.87. 4.87 dalam 472 per gram. 2298. 2298 yang ni. 2298. Comel Kak, boleh potong yang ni item ni. Pattern apa panggil ni? Pattern Boba. Boba. Ni ada juga aku cari ni. Pattern Boba. Item yang baru masuk. Cincin ada tak nak ni? Kat belakang ni. Anting. Kak ambil hati-hati sekejap. Cari hati-hati sekejap. Yang bajet-bajet ada? Cari. Cincin saya 9. 9.12. Kejap Kak, kita tolong carikan. Admin tolong carikan. Pandora. Ada yang itu tanya Pandora yang nak besar sikit kan. Ni nampak besar sikit Kak. 4.39 saiz 17, lebar 0.3 Kak. Pandora saiz besar. Ya. PDR. PDR ni PDR 4.39. 4.39 saiz 17. Ni lebar tebal sikit pada yang biasa. Di tengah-tengah bajet ni. 4.39 472 Kak. 2072. PDR 2072 ni. 2072. Kak Aijana sekejap tau. Kak Fatih pun sekejap tau. Stay dulu. Kita carikan untuk akak cincin tu. Ada tak yang berminat dengan item PDR ni? 2072. 2072. Item PDR. Cincin baru-baru ada dekat tangan saya Boleh komen saja nak tengok item yang mana, nanti saya upkan untuk akak-akak. Okey, yang tadi tanya Subang bajet. Subang bajet. Kak Anjana ni bajet Kak 0.83 jenis bintang. Corak bintang. Corak bintang. Saiz 9 atau 12. Corak bintang 0.86 dalam 472 RM405. RM405. Boleh Kak Anjana boleh. RM405 Kak. Jenis ni. Ataupun akak nak cari yang pattern yang macam ni boleh juga Kak. Anjana. Tapi ni Subang bajet sikit lah yang ni. Bajet sikit. Lebih sikit lah. 472. 745 yang ni. RM745. Okay, cincin tadi. Akaknya Kak Fatih tanya cincin tadi kan. Ni bajet punya Kak. 1.21. Saya boleh adjust. 1.21 saya boleh adjust. Kak, ini ada ni cincin ni. Siapa nak ni? Satu je ada ni.
colek-colek. Ada satu je colek-colek. Gram 3. Gram 3. Berminat boleh type saja nak komen item yang akak cari tadi. Kak Al-Fatih yang ni dua saiz. Dia boleh adjust saiz ni. 1.21 dengan 1.26. Saiz dia. Akak berminat yang mana satu, Kak? Rantai tangan bajet berapa, Kak? Kak Atikah bajet berapa? Kak komen sikit, Kak, bajet berapa? Nanti kita carikan untuk akak. Boleh. Ini 1.26. Cincin dia 472. Yang atas 594. 594 yang atas ni. Yang bawah 1.21 darab dengan 472. 571. 571. Rantai tangan bajet bawah 1K. Cuba ambil yang sunflower. Saiz berapa, Kak? Saiz akak berapa? Saiz akak Atikah. Kak Atikah saiz berapa, Kak? 15.5. Kejap admin carikan untuk saya, untuk akak. Jenis sunflowers. Ambil 2-3 contoh Papa pasir ni ada sini, Kak. Sekejap saya tengok. Gajah nak gajah 2.73, Kak. Kalau Kak potong 15.5 bagi 17.5 darab dengan 2.73, dia akan jadi 2.4, 472. 1140, Kak. Gajah 1140 gajah, Kak. Comel juga, Kak, ni. Bawah 1K. Ni 1140 lebih kurang ni. Gajah. Tapi kalau akak nak betul bajet bawah 1000, saya bawa yang macam ni lah. Yang macam ni. Boba sunflowers. Ni 16 cm. Kalau potong darab dengan 2.22 darab dengan 472, 984, Kak. Comel kok, Kak, ni. 984, Kak Tikah kita. Boleh, Kak, yang ni? Yang ni ke nak? Ni 1000 lebih. Lepas tu ada satu lagi saya tunjuk kat Kak Ni pas 3 gram dah. 3 gram lebih lah. 3 gram dah lebih. 3 gram dah lebih, Kak. Antara dua ni lah, Kak. Akak berminat yang mana satu, Kak? Atau akak nak yang kosong macam ni? Ni bajet bawah 1000. Bajet bawah 1000. 3 ni, Kak. InsyaAllah dapat bawah 1000. Akak nak tengok yang mana satu. Yang sunflowers, ada sunflower boba ataupun gajah licin ni. Gajah licin. Akak nak yang mana satu? Agak-agak lah. Seniman ni bawah pada 1000. Harga bawah pada 1000. Yang 3 item ni. Setiap item tu harga dia bawah pada RM1000 sahaja. Akak-akak ada tak yang berminat colek-colek ni? Colek-colek ni ramai yang tanya. Ni kalau tak ada putih tau. Kalau tak putih, kita boleh letak je putih dia, chrome dia. Colek-colek 3.12 yang tu cincin. Sunflower kosong tu berapa? Ni kalau akak nak potong saiz akak nanti, dia saiz 16, Kak. 1.88 darab 472. 887, Kak. RM887, Kak. RM887. Akak nak ke yang ni? Cantik, Kak. Yang ni sunflowers. Ramai yang beli, Kak. Tak ada masalah pun. Pakai pun okey. Okey je dia pakai. Akak berminat ke dengan yang ni? Item ni. Sunflowers ni. 887 belum potong, Kak. Nanti potong kurang lagi. Kalau akak nak pakai 15.5 bahagi 16 darab dengan 472 tak. 15.5 bagi 16 darab dengan 1.88 darab dengan 472. 560 lebih kurang. 560. RM560 sahaja. Cincin ni tak ada kau orang nak? Cincin ni ada tak orang nak? Cincin ni 3.12. Okey, tak ada. Kita next ke item yang baru saja dulu sebab tak ada yang komen, kita next ke item baru dulu. Okey, yang ni item rantai leher apa ni panggil? Rantai leher apa? Ni sauh. Rantai leher sauh perular 16.478, panjang 48 cm, lebar 0.6. Yang ini harga dia 16.78 472 179
7920. 7920. Di bawah besar bawah dia gemuk. 7920, panjang 48. Tak ada panjang sangat, tak ada pendek sangat. Sedang-sedang. Sedang-sedang. Atau akak nak yang lebih panjang sikit lagi, kita tunjuk yang ni. Yang ni saur penuh saur penuh. Dia panjang 60, boleh sarung. Ini 23.38. 23.38, lebar 1 cm. Lebar 1 cm. 23.38 darab 472. 11,035 yang ni. 11,035. 11,035. 11,035 yang ni, Kak. 11,035. Jatuh. Handphone jatuh. Aduh, itulah. Ni item baru, dia bergegar, harga dia murah sangat kan. Bergegar-gegar harga dia ni. Takut kita nak tulis. Ni dari tsunami sekejap, gempa bumi sekejap harga turun. Harga hari ni 472, Kak. Harga hari ni 472. Turun lagi, Kak. Ni RM11,035. RM11,035, Kak. Comel, Kak, yang ni. Panjang 60, boleh potong. Boleh potong. Boleh sarung kepala. Kalau nak pakai ni, boleh sarung macam tu je. Tak perlu buka kancu, Kak. Comel, Kak, barang dia. Lebar 1.0 cm. Pakai yang ni, tak perlu pakai loket dah. Dia dah besar kan. Dah nampak besar. Okey, item seterusnya, item saur gantung. Dia ada love satu situ. Ada love satu situ. Saur gantung. Okey, berat dia 12.71, panjang 19.5, lebar 1.0, Kak. Saur gantung. Ni saur gantung. Comel, Kak. Saur gantung ni. Akak-akak nak tak yang bajet, Kak? 1 cm. Kalau yang besar, berat dia lebih daripada 20 gram, Kak. Lebih pada 20 gram. Ini dapat 12.71, nampak lebar, Kak. Pakai cantik, Kak. Pakai cantik. Kau. Cantik. Kak, ada buah satu, Kak. Ada buah satu, Kak. Tak nak buah boleh buka. Tapi biar dia cantik lah, manis. Gitu. 12.71. 12.71, 472. Harga dia 6,000 ngam. 6,000 cukup, Kak. 6,000 cukup yang ni. 6,000 cukup. 6,000. 6,000 cukup yang ni, Kak. Ada tak berminat dengan item ni? Boleh type LOCK 6000. 6000. Item yang saya tunjuk hari ni, Kak, akak-akak semua, tak ada masuk dalam dulang lagi, Kak. Baru keluar, terus saya letak kat dalam ni. Jadi nanti, contoh akak berminat kan. Akak berminat tapi akak kata nak tengok kat kedai lah dulu. Tak apalah nak tengok kat kedai. Tapi saya takut bila letak dalam dulang, dia tak lama lah. Dia tak lama, sekejap je. Jadi, kalau akak berminat, boleh type LOCK dulu kat sini, lock dalam live, nanti datang kedai tengok barang tu. InsyaAllah comel, puas hati, Kak. Kita pegang barang ni pun kita rasa, kita tahu ni sedap, barang cantik. Barang cantik. Dapat 12 gram tapi nampak lebar, Kak. 12 gram tapi nampak lebar, Kak. Allah, comel, Kak. Tak apa, kalau tak say putih, tak ambil kuning belaka, kita ada putih. Kita ada yang ada putih ni. Ada krom. Lebih kurang, Kak, berat dia 12.91. Comel juga kau ni, Kak. Allah, comel, Kak. Lebih dia 12 gram tu. Nak cari kat mana 12 gram, Kak? Gitu. 12.91. 12.91. 472, Kak. 6,093 yang ni. Mahal sikit. Sebab dia lebar dia dia panjang sikit, 20 cm. Tak ada yang 19. Yang ni panjang 20. Ini harga 6093. Ini harga 6093. Cantik, Kak. Cantik. Serius cantik. Serius cantik, Kak. Sebab dia nampak lebar, Kak. Besar. Cantik, Kak, yang ni. Ini saya rasa kalau contohlah akak tengok live sekarang ni kan, tapi akak kata tak apa, nak datang kedai, nak tengok kat kedai lah. Saya rasa memang tak ada dah. Barang ni saya tak letak lagi dalam kedai, akak-akak. Saya tak letak lagi dalam lulang. Barang ni terus saya review kat sini, dekat live. Maksudnya akak-akak yang tengah tengok live kita sekarang ni, memang ada potensi untuk dapatkan dia lah. Sebab item ni saya tak masuk lagi dalam lulang. Terus tunjuk dekat live sekarang ni, hari ni. Terus tunjuk dekat live hari ni.
Okay Kak, Pandora ada tak yang ramai tanya pasal Pandora bajet? Tapi dia bukan yang kecil 3 gram punya, dia 4 gram punya. Dapat lebar Kak yang ni. Dapat lebar. Ada 2 item. Satu lagi item yang saya ambil. Ni Ada 2 item Akak nak yang mana satu? 4.3 ke 4.6? Tapi panjang 17.1.18. Ini panjang 17. Ini panjang 18. Beza sikit je lah. Ni cantik item Pandora PDR. PDR ni. Ada tak berminat dengan item ni? Boleh type berminat untuk saya reviewkan untuk akak-akak. Ini pattern padu Kak. Ini biasa yang masuk charm beat tu. Item ni. Item ni yang biasa masuk charm dengan beat tu. 4.39, harga dia dalam 2072. 2072 yang ni. 2072. Yang 4.62 itu 4.62 dalam 472, harga dia 2180. 2180. Akak-akak yang baru hadir, boleh tak belanja saya share, tap screen share dulu? Boleh. Kita nak ramaikan orang nak tengok kita punya live pada pagi ini. Okey, ada lagi item yang bajet. Saya tunjuk 2 lagi item lagi. Trade in berapa? Trade in 397. 397. Okey, ni item bajet seterusnya 2 gram sahaja. Dan ini item bajet 2 gram juga. 2 gram juga ni kasi. 2.12, 2.59. Yang 2.12 ni dia tak ada love. Dia ada love gantung Kak. 2.12 saya tunjuk dulu. Saya tunjuk yang item ni 2.12, dia ada love juga tu, love gantung. Comel Kak. 2 gram dapat love satu tu. Dapat love sebiji tu. Kak nak Azlina tanya Pandora ke? Kejap Kak Kita ada 2 item Kak. Akak nak saiz berapa satu Kak? PDR ni ada 2 Kak. 4.39 saiz 17, 4.62 ni saiz 18. Saiz lebih kurang sama 0.3 lebar dia. Kak Nora Zrina saiz berapa Kak? 4.62 ke 4.39? Saiz 18 satu, saiz 17 satu. Kak Lina tanya yang satu 4.62 Okey, Kak Nora Zrina ni 4.62 Kak. Harga dia saya bagi 462 dan 472 Kak. 2180. 2180 Kak. Kalau berminat akak type terus LOCK 2180 Kak. Item ni ada 2 biji je masuk 2 item sahaja yang ada Kak. 2 item sahaja yang ada Kak. Harga kita turun lagi hari ni Kak. Tadi bos bagi kurang lagi. Jadi 472 siap upah Kak. Kalau berkenan akak terus type LOCK 2180. 2180 Kak yang ni. 4.62 Kak. 4.62 2180. Kak Lina Lin tu tanya apa Kak? Yang besar tu berapa? Apa dia tu? Tanya apa tu? Yang besar tu. Tanya apa tu? Yang besar tu apa? Yang mana Kak Lina? Kalau nak masuk charm panjang berapa sesuai? Akak sekarang pakai rata tangan saiz berapa Kak? Akak pakai rata tangan saiz berapa? Biasa kalau nak penuhkan charm tu kena ambil lebih 1 cm. Contohnya akak pakai 16 cm. Akak ambil 17 cm. Macam tu. 17. Akak ambil 18 Kak. Yang ni. Kalau akak pakai 17, akak ambil yang 18 Kak untuk masukkan charm. Akak ambil yang macam ni. 18 cm lebih 1 cm Kak. 4.62 2180 Kak. Kita bagi kat Kak yang ni. Barangnya tak banyak, ada satu je ni. Kalau yang ni lah, lepas tu kita ada 2 item Ada 2 tapi yelah. Ni tak lama ni saya rasa. Sebab ada yang cari sebelum ni ada yang cari Pandora yang tebal sikit kan. Yang ni tebal sikit. Yang kita ada tadi semalam tu ada yang halus, yang 3 gram 2 gram. Tu halus sangat Kak. Ini memang sesuai lah. Nampak lebar. Kak Lina Lin tu tanya apa yang besar tu berapa? Saya tak faham. Sorry tau. Nanti akak komen je nak tanya apa tu yang besar tu. Yang besar ni ke? Yang rata tangan besar ni ke? Kat belakang tu ke? Ada tangan yang besar ni ke? Tanya. Boleh Kak Azlina boleh? Kak Azlina boleh? Yang besar ni. Ya, saya tunjuk kat akak.
Kak Zina, kalau berkenan boleh tarik LCK 2180 tau. Ni. Harga dua Nanti lagi lah. harga dah cantik Kak, kita bagi Kak insya-Allah. Ini Kak ada 2 item. Sahaja. 12 gram dengan 12 gram. Tapi ada satu yang ada color putih, satu tak ada color putih. Satu saiz 20, satu saiz 19.5. Kak Fiza, 1 gram 472 segram Kak. Siap upah Kak. 472 siap upah. 472 siap upah. 472 siap upah. Okey, Kak Lin. Kak Lina Lin. Yang 12.91 saiz 20. Ini ada putih kan. Ni cantik lagi lah. Kalau saya suka yang ada putih sikit ni, cantik. Dia nampak shiny sikit lah. Okey, yang 12.91 472 harga dia 6093. 6093 yang ni Kak, yang ada putih. Yang tak ada putih full gold tu 12.71 472 harga dia RM5,999. 6,000 lah lebih kurang. Beza 100 je Kak antara ni. Ni 6,093, ini 5,999. Harga dia. Ni saiz 19.5, ni saiz 20. Tak banyak beza pun. Tapi kalau Kak pendek kalau Kak pakai rantai tangan yang pendek, kita boleh potong, nanti kira berat baru Kak. Love dia cantik Kak. Ni memang dia 2 je sampai. Ada masuk 2 item je sahaja ni. Item bajet dalam 6,100 dan ke bawah. Akak Lina Lin. Berkenan Akak boleh tarik LCK 6,093 atau RM5,999 sahaja Kak. Cincin yang baru masuk cincin yang baru masuk Kak. Allah, cincin baru masuk. Cincin Nabila V3 ke V4 lebih kurang lah saya rasa. Yang ada putih. Kak. Cincin yang ada putih Kak. 2.42 dengan 3.19. 2.42 saiz 16 boleh adjust saiz. Nak kecil ke nak besar boleh buat saiz dia, tak ada masalah. Sama juga yang bawah ni 3.19 saiz 20 boleh kecilkan, boleh besarkan. Boleh Kak ni saiz 20 Kak. Kak cik ni saiz 3 saiz 20 Kak. Tapi kalau Kak berkenan yang ni, boleh juga buat saiz 20, tak ada masalah Kak. Saiz tak payah pusing Kak. Kita tolong buat untuk Kak. Sekejap, saya ambil lagi pattern yang lain pattern yang agak-agak lain sikit. Ni tak 2.36. Lagi sama. Ni sama. Sama dah. Kan 3 jenis item Kak. 3 jenis item. Tanya Kak, Abang Sam kita tanya, ini emas betul ke? Betul lah. Emas 91 Kak. Kedai kita kedai Emas Anwar Kota Tinggi belakang bas stand. Betul. Ini emas betul Kak. Abang kita. Ni emas betul. Kak cik ni yang nak yang mana satu, semua boleh buat saiz ni. 2.36 boleh buat saiz free je, saya bagi tu, saiz 20. Ataupun 3 gram ataupun 2.42. Berapa posting ke Sabah? Sabah tambah RM20. Sabah tambah RM20. Sabah tambah RM20. Berkenan tak dengan item ni? Satu lagi colek. Saya tunjuklah colek juga satu. Ni 3 gram Kak. Item 2 dengan 3 gram Kak. Item 2 dengan 3 gram. Boleh request saiz berapa akak-akak nak, kita buat saiz untuk akak-akak. Tak ada masalah Kak. Akak kalau tak suka putih, kita boleh kuningkan semua. Jangan risau. Akak komen sahaja. PSL 2 color berapa? 6,093. 6,093 Kak. Kak, kalau Kak ambil yang ni, saya bagi postage 10 je lah Kak. Akak nak post ke Sabah Sabah Sarawak Kak, kita belanja Kak RM10 je lagi, tambah post. Jadi 6,110. 6,110 Kak yang ni. 6,110 PSL. Boleh. Kalau Kak nak yang ni, saya bagi 6,110. 6,100 je lah. 6,100. Boleh Kak. 6,093 harga dia. Saya bagi 6,100 je Kak. Siap post lah. Sabah Sarawak.
6,100 siap poh Sabah Sarawak ni PSL. PSL saiz 20. PSL saiz 20 ni. 6,100 sahaja. Kak, cincin ada cantik-cantik kat ni Colek-colek. Colek-colek ada. Lepas tu Nabila lah kat bawah ni, Nabila. Nabila versi 4 lah ni. Generasi keempat. Latest version tu. Boleh. Ada tak lagi yang berkeinginan untuk melok barang item hari ni kak? Bajet-bajet kak. Ni 2.12 kak, comel kak. 2 gram je kak, bawah pada 1,000 ni. Bawah pada 1,000 ni. 2.12 siap ada love lagi tu biji. Ataupun akak nak nampak yang besar sikit macam ni. Ini 2.59. Ada juga love satu. Item bajet-bajet ni kita tunjuk kat akak-akak kau. Item bajet-bajet kak boleh buat raya kak. Raya tak lama dah, nak cuti sekolah kan. Raya tak lama dah. Boleh komen-komen untuk 2.12 akak-akak. 2.12 yang ada love satu biji kat ni boleh potong. Kira buat baru kak. 2.12 kak. 2.12 472 kak. Harga 1,000 kak. Harga 1,000 nak bagi ni. 2.12 darab 472 kak, 1,000. Ni harga 1,000 kak. Allah comel kak. Saya tunjuk kat kak ni. Comel kak. Gajah. Lepas tu ada love satu biji. Manis-manis gitu kak pakai. Saya 18 boleh potong, kira berat baru nanti. Kalau kak nak. Harga RM1,000 sahaja kak. Harga 1,000. Harga 1,000. 1,000. Tapi kalau akak nak nampak besar sikit, ambil yang ni. 2.59 saiz 18.5. 2.59 darab dengan 472. Ini RM1,222 sahaja. 1,222 sahaja yang ni. 1,000. Yang ni 1,000. Yang tu 1,222. Rantai tangan bajet-bajet. Rantai tangan bajet-bajet kak. Manis-manis kak pakai cantik yang ni kak. Serius cantik. Sebab dia ada love kak sekali kak. Dia ada love tu Ada love sebiji. Ni pun ada love biji. Ni biji love loceng. Ini love licin. Yang ni love pahat. Akak ada lagi tak nak komen item lain? Bagi tahu saja. Kita upkan untuk akak semua hari ni. Komen saja kak. PDR ni tak ada kan awak nak ni. Ni ada 2 item saja Akak lock dulu dalam live. Dapat harga murah. Kalau akak walk in 477. Betul? 477 kak. Tapi kalau akak lock dalam live dapat 472. 472 kak. Yang ni 472 kak. Allah comel kak. Ada tak lagi nak tengok item lain? Just komen saja nak tengok item lain. Saya upkan untuk akak-akak. Jangan risau. Boleh saja kita reviewkan untuk akak. Comel ni kak. Satu 6,000, satu 6,100. Lebih kurang. Yang ni 1,100, 6,100. Ini 6,000 cukup. Comel kak. Ada 2 je kak. Hui, saya tengok bila-bila masuk barang ni. Kata biar betul. Berat dia 12 gram je. Sama macam tu. Biasa kalau besar macam ni, item dia akan jadi 20 gram dan ke atas. Ini memang jackpot lah siapa beli ni. Siapa beli yang ni memang jackpot dah nampak besar kan. Cantik pula tu. Harga dia 6,100 dan 6,000 saja. 2. 6,100, 6,000. 2 item ni. Salah satu dia lah. Okey kak. Ada lagi tak nak tengok item lain? Just komen-komen saja nak tengok item lain. Nanti saya akan untuk kakak. Okey, kita habis nak live sampai pukul 11 So akak boleh komen-komen sambil-sambil cuci mata tu kan. Sambil-sambil tengah rehat, tengah minum air ke, tengah kemas rumah ke, tengah tengok TV ke. Just komen saja nak tengok item lain. Boleh saya reviewkan untuk akak sehingga pukul 11 pagi. Selepas 11 pagi kita nak end live lah. Kita nak end live. Nanti pakai host live pula. Host live tak tahu pukul berapa pula dia nak live. Gitu. Komen saja kak. Cuci mata kak. Terapi minda kak. Jangan risau. Komen saja nak tengok item lain. Kita upkan untuk kakak. Jangan risau.
Kak Noraidah baru masuk tu nak tengok apa kak? Komen saja tengok item lain kak. Kita upkan untuk kakak. Allahu Akbar. Okey, jadi. Kak Bel, selamat datang Kak Bel, baru masuk kak. Kak Bel nak tengok apa kak? Komen saja tengok Kak Fina Zam, Kak Ani. Santai dulu kawan. Kak Jiha. Santai dulu kawan, ini dalam live. Komen sikit kak dalam live ni. Share dulu. Yang dah masuk sekejap tu, tolong share sekejap. Boleh tak? Belanja share. Belanja share sekejap. Okey, Kak Anis, nak tengok apa? Komen saja nak tengok item lain. Akan ada sebelah mata memandang kak. Nak tengok item lain, just komen saja nak tengok item lain. Kita akan pula kakak. Akak, ada lagi tak nak tengok item lain? Just komen saja. Kalau tak ada kita... nombor 2 tu. Tak, nombor 2 yang mana satu kak? Nombor 2 yang ni ke? 1, 2. Ini ke? Ke yang mana kak? Nombor 2 yang mana kak? Ni. Ni ke? 1, 2 yang ni kecil sikit. Tepi tu ni lah. Ni kan nombor 2. Ni kak. Kak Lina Lin yang ni 2.73 saiz 17.5. Betul lah yang ni? Kak, cincin saiz 10 sebelah ada? Bajet berapa? Bukan. Sudah. Yang mana satu kak? Yang ni lah. Nombor 2. Yang atas tu yang ni nombor 2 ni. Saiz 60 kak yang ni. Saiz 60 PDA ni. 23.38 saiz 60 lebar 1 cm kak. Boleh sarung kepala kak yang ni. Sebab panjang 60. Panjang 60. 23.38. Comel yang ni kak. Dia macam ni juga kak, ambil sepasang kak. Akak ambil rantai, akak ambil rantai tangan. Saya nak gelar tangan. Gelar tangan yang ni lah kak. Kalau nak kecil sikit akak nak yang kecil sikit macam tu. Tapi ni 12 gram je kak. Ni 12 gram je kak. 12.71. Ya, kecil. Kim, cari Kim. PDA kecil sikit ke. Saus kecil sikit. 12 gram ni 6,000 ni. Kak Lina, ni cari tak yang kecil sikit je nak. Ini 6,000 kak. RM6,000 sahaja. Tak besar dah ni kak. Comel-comel ni kak. Comel-comel. Ke kak nak yang ada putih? Ini 1,100. Ini 6,100. Ada yang kecil kak. Kejap Amy cari kejap. Amy ambil kejap kat dulang. 6,100. Kalau akan nak kecil sikit yang ni kak. Ini pun 9 gram. Kak tengok beza dia kak. Saya tunjuk ke kak. Ini 12. Ini 9, 10 gram kak. Beza kak. Nampak tak kak beza dia kak? Nampak tak beza dia? 12 gram dengan 9 gram kak. Beza banyak sangat tu. Banyak beza dia kak. Yang ni nampak besar lagi kak. Cantik. Alang-alang ambil yang 12.71 kak. 12.71 kak yang ni 6,000 kak saya bagi. Siap. Kalau akak duduk jauh, siap pun ada kak, kita bagi 6,000 kak. 9 gram berapa? Kalau 9.80 472 4625 kak. 4625. Beza harga dia. Beza dia 1,300 lebih kurang. 1,300 lebih kurang. Kedai kat mana? Kota Tinggi kak. Johor, belakang bus stand. Kalau jauh kita boleh post, tak ada masalah kak. Dah banyak kita post kak. InsyaAllah sampai. Kita badut tebal-tebal apa semua. Oh, Johor. Akak dari mana kak? Kak Lin dari mana? Kak Lina daripada mana Kak Lina? Selangor. Boleh je post kak, sehari sampai kak barang. Semalam baru saya post. Customer dah reply wasabi kita, dah kata dah sampai, dah siap. Dah sampai siap dah dia kata. Salam cincin CBR Hago saiz 19. Hago tak ada lagi. Asal Johor juga. Boleh je kak. Kalau nak lock dalam live kita postkan lah. Kalau jauh. Cincin CBR Hago saiz 19-20 tak ada. Tak ada lagi kak.
Kak Ain tak ada lagi. Tak ada masuk stok lagi yang hard gold punya. CB Arts hard gold. Hard gold ada tak? Tengok. Hard gold ada tak? Saya 20. Tak ada. Boleh Kak Lina. Ni Ni yang 9 gram. Yang ini yang 12 gram. Beza dalam 1400. Beza dalam 1400 tapi nampak lebar lah. Jadi nampak lebar ni nampak kecil sikit. Bagi gambar yang besar tu tadi boleh? Kak, akak cocok je Kak. Akak cocok je dulu senang. Gitu Kak. Saya bagi gambar 12 gram. Yang ni. Lepas tu yang ni satu lagi. Yang ni satu lagi. Lepas tu yang ni satu lagi. Akak cocok je terus Kak. Akak cocok je terus. Kak cocok Kak. Kak cocok. Alah-alah cocok lalu Kak. Nombor telefon lalu Kak. Gitu. Anda tahu terus wasabi Amy 12.91 12.72. Cocok Kak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gitu Kak saiz dia. Kak dah Kak Lina dah dah cocok. Dah cocok. Okey, cantik Kak. Apa-apa nanti kalau Kak berkenan kan boleh je wasabi kita balik. Ikut nombor Amy tadi. Tak ada masalah. Alright. Okay, ada lagi tak dengan item lain? Just comment saja dengan item lain. Kita dah nak sikit lagi 5 minit masa kejuaraan. Lagi 5 minit kita nak end live. Cici lain tak nak ke? Cici 910 tadi ada nak tanya tadi. Kak Ain nak tengok apa tu tadi? Cici hard gold saiz CBR hard gold tak ada stok. Tak ada stok. Tak ada masuk lagi. Nanti kot sehari 2 lagi masuk insya-Allah. Ada lagi tak dengan item lain? Just komen saja dengan item lain. Saya upkan untuk kakak. Gitu. Cincin lah cantik. Cincin ni tak ada kau nak ni. Cincin ni. Cincin apa panggil ni? CBR. Colek-colek. Colek-colek ni. Comel Kak. Tapi nak letak putih boleh je ni. Bagi cantik sikit lagi. Free saja kita letak putih free saja. Free saja nak letak putih. Okey Kak dia. Ada lagi tak nak tengok item lain? Just komen saja. Just komen saja nak tengok item lain kita upkan untuk kakak. Tak ada masalah Kak. Kita tak masa beli pun kita bagi tengok. Ada nak tengok design cincin. Cincin berapa gram Kak? Saya lupa tadi. Saya terlepas pandang. Akan nak tengok saiz berapa tadi? Akan nak tengok saiz berapa tadi? Cincin. Komen sikit Kak. Ini yang bajet Ini yang bajet yang bawah pada 2 gram. Saya tunjuk. Comel-comel Kak. Comel-comel saya tunjuk H pun ada. Boleh saiz 10 Kak. Ni semua boleh adjust saiz. Saiz nak saiz 10 boleh buat saiz. Ada bentuk love, ada bentuk ribbon, ada bentuk H, ada bentuk apa ni satu lagi bawah tu. Saya tak pasti bentuk apa tu. Tapi ni semua boleh buat saiz 10. Semua boleh buat saiz 10. Atau Kak suka minimalis kecil sikit, saya bagi gambar bayam ni. Cincin ni. Ni pun cantik Kak. Saiz Kak Mary Rose boleh buat saiz Kak, tak ada masalah. Kak bunga ni butterfly Kak. Ni boleh adjust saiz, tak ada masalah Kak. Saya tunjuk ni pattern boleh buat saiz untuk untuk apa ni, untuk item fashion. Kita boleh resize dia. H2 berapa? Boleh sekejap Kak Ini harga belum potong tau. Nanti potong, kedai kita boleh kira berat baru. Contoh akak nak saiz 10-11 kan. Ini belum buat saiz, harga dia 472, 880 Kak.
Ini belum buat saiz. Nanti buat saiz, kita timbang berat baru. Maksudnya kita akan bagi gambar cicing yang dah buat saiz tu dekat atas penimbang. Nanti kita darab berat baru. Gitu. Ini bawah pada 880 lah. Ni harga asal. Harga belum buat saiz. Nanti kalau dah potong, kurang lagi harga dia nanti. Bawah pada 880. Comel kat hash ni. Saya tunjuk kat KM belakang dulu macam mana. Dia bentuk macam tu kak. Dia ni putih saja kan. Dia bukan dia bukan mata, dia cat saja. Comel kak yang ni kak. Lawa, memang lawa kak. Akak berkenan ke? Kalau akak berkenan boleh type LOCK 882. Nanti harga kurang lagi, boleh adjust lagi kak. Boleh adjust lagi. Comel kak, memang comel. Sekejap saya tengok ada lagi tak hash yang lain. Rasa tak ada, dah satu ni je kot. Ada ni satu je kak. Ada ni satu je hash. Ada satu lagi kalau akak berkenan lah. Ni pattern-pattern yang nama kan. Yang bernama-nama ni Dior. Comel je kok. Ini saiz 9. Boleh adjust saiz ni. Tapi 1.46 yang ni. Lebih kurang lah harga dia. Bawah pada yang ni lagi. Dior. Dior pun ada kak. Lebih kurang lah harga dia. Bawah pada 1000 kak. Anggaran saya kalau lepas buat saiz yang ni, yang H ni, dia akan dapat dalam 700.5 je. Bawah pada 800. Ni, bawah pada 800. Kalau Dior ni pun sama kak. Ini belum buat saiz lagi. 1.46 dalam 472. Ini dapat dalam 700 je. Dior ni dapat dalam 700. Ini pun akan dapat dalam 700.5 lepas buat saiz. CTR tu apa? Sekejap. Kejap lagi kata pukul 11. CTR tu apa? CTR tu apa maksud dia? CTR tu apa? CTR? Saya tak tahu CTR tu apa. Cincin apa? Nak Kati. Nak sebut tak boleh. Kati kalau ada. Kati tak ada. CTR tak ada. CTR tak ada. Yang ni dua je. Yang ada ni satu lagi CD branded ni ada 3. CD DR H. Lepas berapa ni kak? Harga turun 472 kak hari ni. 472 ringgit. 470 ringgit. 472 ringgit. Segram siap upah. Boleh kak? Akak Mirus. Kak Mirus boleh yang ni H dia nak. Boleh ke yang H ni? Boleh ke? Kalau boleh kita nak proceed. Kita nak proceed kat akak. Rambang mata. Itulah kak, tak apa. Akak tengok kak, kalau akak jenis suka yang ada brand-brand ni kan. 3 ni lah yang ada. Kak comel-comel belaka kak. Saya boleh adjust, tak ada masalah. Harga bawah 1000 insya-Allah. Harga bawah 1000. Tadi saya buat anggaran pun dalam 700 ataupun bawah 800. Bawah 800. Ini lebih sikit. Ini 1.6. Ni dalam bawah 800. Semua bawah 800. Tiga item ni, setiap item harga dia bawah pada RM300. Akak, boleh tak? Boleh tak? Akak Miros boleh ke tak? Akak cocok dulu boleh? Cocok dulu kak. Nanti boleh nyembang. Kita nyembang dengan Amy nanti deh. Akak cocok dulu kak. Akak berkenan, akak boleh terus wasabi admin. Gitu, comel. Kak, 1, 2, 3, 4. Boleh. Akak cocok dulu kak. Nanti dapat harga murah lagi. Nanti dapat harga murah lagi kak. Sebab live harga murah. Live harga murah lagi 472. Nanti akak dapat harga murah lagi. Macam mana tu kak? Okey, cocok dulu kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kau walk in 477 kak. Kalau kak ni, okey dah alright. Dah okey. Apa-apa kak wasabi saja Amy ataupun tunjuk dekat kita punya staff lah masa live tadi. Masa
masa berjalan-jalan ke kedai walk-in tu. Nanti akan dapat harga live. Okey, sampai di sini saja kita bersiaran. Selamat tengah hari nak tengah hari dah. Selamat lunch dan sebagainya. Terima kasih kepada yang dah live support kita. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa datang ke kedai Emas Anwar, Igawan Setiap Wanita. Assalamualaikum.